salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita masih bersama, masih diberi kesempatan umur untuk meneruskan kita punya hari-hari yang mendatang ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan cuba masuk sedikit. Kita akan sambung berkaitan hadis berkaitan bulan Ramadan dalam slot ta'lim hadis. Dan hari ini kita akan masuk hadis dalam satu tajuk, iaitu mengerah tenaga pada 10 malam terakhir. Kita pun dah nak masuk ataupun dah masuk kepada 10 malam yang terakhir. Okey, maka perlu kita berkerahlah, kita bertungkus lumus, kita bersungguh-sungguh untuk hujung-hujung Ramadan ini. Okey. Okey, hadis ni adalah ada dua hadis yang kita akan bawakan dekat sini. Okay, hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shatta mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sesungguhnya apabila masuknya 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikat kainnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Okey, daripada hadis yang kedua pula, an Aisyah juga radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashri al-awakhir wa ma la yajtahidu fi ghairihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan yang tidak berlaku pada hari-hari yang lain, iaitu pada hari di luar Ramadan. Okay, dan kedua hadis ni, hadis yang pertama daripada Sahih Al-Bukhari dan hadis yang kedua daripada Sahih Muslim. Okey, kita perhatikan. Hadis ini nak menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah sangat bertekad, sangat bersungguh-sungguh, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Tapi di sini ada timbul persoalan, apa yang dimaksudkan dengan baginda mengatakan, baginda yang dikatakan oleh Aisyah, baginda mengikat kain. Ada beberapa pandangan. Syadda mi'zarah, baginda mengikat kainnya pada 10 malam yang terakhir. Kita tengok sikit, ada pandangan-pandangan berkaitan syadda mi'zarah ini, iaitu baginda mengikat kainnya. Okay, ada pandangan daripada Imam Ibn Hajar, beberapa penafsiran terhadap frasa ini yang digunakan oleh Sayyidatina Aisyah. Okay, istilah ini adalah kiasan yang digunakan buat suami yang menjauhkan diri mereka dari bersama, yakni bermesra dengan isteri mereka. Dan pandangan ini turut dipegang oleh Imam Ibnu Ar-Razzaq. Okey. Okey, seterusnya ada juga daripada sebahagian sarjana hadis yang berpandangan dalam frasa ikat Nabi baginda mengikatkan ini bermaksud Rasulullah sangat-sangat bersungguh. Dia memberi maksud kepada bila Aisyah kata baginda mengikat kain, memberi maksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu yang maksudkan dengan mengikat kain. Sebab kita pun biasa kan dalam kita punya, orang kata dalam bahasa Melayu kita kan biasa guna buat istilah singsing lengan. Kan? Kalau kita katakan kita nak singsing lengan ni, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kita tengah nak bersungguh-sungguh untuk kita fokus kepada kerja kita. Mungkin nak basuh pinggan, nak mengemas rumah kan. Itu maksud dikatakan dengan mengikat kain yang digunakan oleh frasa Sayyidatina Aisyah tadi. Ini pendapat yang lain lah,
yang mengatakan maksud mengikat kain itu merujuk kepada kesungguhan Nabi dalam beribadah pada hujung-hujung Ramadan. Okey, dan ada pun yang lain. Okay, menurut Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Dia kata kebarangkalian frasa ini bukanlah kiasan. Kan kalau macam yang pandangan pertama, kiasan kepada suami Nabi jauh daripada isterinya, tidak bersama. Itu kiasan kan. Yang kedua pun kiasan juga, yang mana kiasan kepada menunjukkan Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam yang terakhir. Tapi pandangan yang ketiga ini, yang seterusnya ini, dia bukanlah kebarangkalian, ini bukanlah frasa yang merujuk kepada kiasan. Tapi memang betul-betul merujuk kepada secara zahirnya, iaitu memang Nabi mengikat kain. Okay? Secara hakikinya lah, Nabi benar-benar mengikat kainnya. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada sambungan hadis kan syadda mi'zarah, baginda mengikat kainnya. Sambungannya adalah wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan malam, wa ayqaza ahlah, dan Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Sambungan hadis tadi daripada selepas syadda mi'zarah tadi, selepas sambungan kepada frasa baginda mengikat kainnya. Okey, Nabi kata apa? Nabi menghidupkan malam dan mengejut ahli keluarganya. Kedua-dua frasa ini mengejutkan, Nabi menghidupkan malam dan mengejutkan ahli keluarganya, tidak merujuk kepada kiasan. Memang itulah maksudnya kan. So, sebab itulah pandangan kepada Imam Ibn Hajar ini kata kebarangkalian maksud syadda mi'zar juga bukanlah kiasan, tapi memang betul-betul Nabi mengikat kain. Okey, boleh faham okey. Ada juga yang mengatakan kedua-duanya sekali lah. Nak kata secara hakiki dan majazi. Maksudnya secara memang hakikat Nabi mengikat kain, dan dalam masa yang sama secara kiasan ataupun majazinya memang nak menunjukkan kepada kesungguhan Nabi dalam beribadah pada hujung-hujung Ramadan. Okey. Yang mana kata Ibn Hajar apa dia? Kata Ibn Hajar yang lain juga, boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan ikatkan itu berlaku secara hakiki, iaitu secara fizikal lah. Baginda memang betul-betul mengikat kainnya. Dan dalam masa yang sama, baginda mengasingkan juga diri daripada para isteri baginda dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah dia sepanjang 10 malam yang terakhir. Okey. So dia merangkul dua-dua sekali. Masuk kepada secara hakiki, ikat kain, dalam sama juga bermeri masuk kepada secara kiasan, iaitu Nabi bersungguh-sungguh dan menjauhkan diri daripada para isteri baginda. Okey. Adapun kita taklah memberatkan kepada perbahasan berkaitan mengikatkan ini. Kan kita lebih merujuk kepada nak menunjukkan, nak mentafsirkan, nak melihat kepada yang sebenarnya kesungguhan Nabi itu sendiri. Bersungguh-sungguh untuk malam-malam yang akhir ini, 10 malam yang terakhir terutamanya, untuk kita betul-betul fokus kepada beribadah. Okay, sebab apa? Antara yang lain kita nak mengejar Lailatul Qadar. Okay, yang banyaknya hadis-hadis yang mengatakan dia berada pada hujung-hujung Ramadan. Ada yang katakan 10 malam yang terakhir. Okay, so hujung-hujung lah kita bersungguh-sungguh untuk selain mengejar Lailatul Qadar, kita memang bersungguh-sungguh lah sebelum kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, yang kita hampir kepada penghujung sebelum masuk kepada Syawal. Okey, itu yang lebih penting lah, kita nak tengok kesungguhan Nabi itu sendiri. Bukanlah berkaitan ikat kain ke ataupun kiasan ke, itu secara orang kata perbahasan yang lain. Tapi yang kita nak tengok adalah kesungguhan Nabi itu sendiri. Okey. Dan yang paling penting juga, antara yang disarankan kat sini, janganlah kita melepaskan peluang untuk menunaikan solat Isyak secara berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Kerana apa? Sebab ada hadis daripada Sahih Muslim yang mengatakan, barang siapa yang mendirikan solat Isyak secara berjemaah, maka dia seumpama mendirikan solat separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, maka dia telah seumpama menunaikan solat seluruh malam. Maksudnya Isyak berjemaah,
subuh berjemaah dia dah mewakili ataupun dah pahalanya seperti mendirikan beribadah sepanjang malam. Masya-Allah. Okey. Kita buat itu pun masya-Allah sangat. Kalau kita jaga betul-betul, kita bersungguh-sungguh jaga isyak berjemaah, subuh berjemaah, insya-Allah itu pun dikira sebagai kita menghidupkan malam. Tapi tak salah untuk kita tambahkan lagi lah kan. Kita baca Quran, kita berzikir, kita banyakkan doa. Okey, apa ni untuk kita kejar betul-betul kata apa, malam yang terakhir dengan secara bersungguh-sungguh seperti mana Nabi bersungguh-sungguh. Okey, insya-Allah moga jadi satu perkara yang kita rasa berkobar-kobar untuk mengakhirkan Ramadan ini pada hujung-hujung ini, insya-Allah. Dan kita akan supaya Allah pilih kita bertemu dengan yang malam yang kita sangat impikan, iaitu pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, insya-Allah kita bertikai atas dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.